Siapakah orang yang muflis? Masya Allah. Al-muflis indana man laysa lahu dinar wala dirham. Orang muflis di sisi kami orang yang tidak ada duit dinar dan dirham. Nabi kata bukan. Muflis adalah orang yang mana nanti di hari kiamat akan ada qisas. Kita ni semua akan diqisas oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Bukan orang zina je kena qisas. Bukan ada orang mencuri je kena potong tangan. Di hari kiamat nanti semua manusia akan kena qisas. Kita pernah sakitkan siapa-siapa di dunia, di hari kiamat pasti akan ada qisas. Binatang pun akan ada qisas. Binatang yang ada tanduk, dia tanduk kawan dia. Dekat akhirat yang tak ada tanduk, Allah bagi tanduk, tanduk balik kawan kamu. Tetapi di hari kiamat nanti tak ada siapa nak minta tanpa dia balas tanpa. Tetapi kalau Tuan tanpa saya nak pahala sembahyang Tuan 20 kali sembahyang. Saya nak pahala Quran Tuan. Sebab sekarang ni saya tak perlukan tanpa. Saya nak masuk syurga, saya nak pahala. Dengan pahala ni saya masuk syurga. Semua orang kedekut pahala nanti di hari kiamat. Dan kalau boleh nak buang dosa jauh-jauh. Kalau dosa berat, neraka. Kalau pahala berat, syurga. Dan Allah Ta'ala memang nak tolong kita. Setiap amal kebaikan, semua Allah bagi pahala besar-besar. Dosa satu. Tapi heran tuan-tuan, balik ke akhirat, dosa banyak juga pada pahala. Itu malaikat heran. Allah dah bagi peluang dapat pahala banyak. Baca Quran 1 huruf 10 hasanah. Kalau baca sejuz dah berapa dah hasanah kita. 30 juz dah berapa hasanah. Tapi malaikat heran. Allah bagi satu dosa pun bertimbun juga dosa. Pahala Allah bagi banyak, rupanya habis bagi ke orang. Sedekah ke orang pahala. Mengumpat orang sana, mengumpat orang sini. Kita sekarang ni bulan puasa, kalau boleh tak nak mengumpat. Tapi orang duduk tepi kita, saya kenal lah tu. Orang politik. Lagi dia marah musuh politik dia. Bulan puasa pun tak kira juga. Kita pun dengar dapat saham juga. Allahu Akbar. Susah juga ya. Pahala kita habis free-free gitu je bagi orang. Maka tuan-tuan mulia, Allah Ta'ala buat satu keadaan nanti, pahala kita habis dah bagi ke orang, kita dah tak ada apa dah. Maka tuan-tuan, waktu itu, waktu terdesak atau emergency tu, Allah keluarkan pahala puasa gedegung depan kita. Allahu Akbar. Besarnya pahala ni. Allah kata ambil pahala puasa ni, bayar semua hutang kamu dengan manusia. Bayar. Pahala tu tak habis. Pahala puasa tu sebesar-besarnya pahala. Sebab Allah bagi ikut kemampuan Allah. Aku tak redha apa-apa ganjaran untuk hamba aku yang berpuasa illal jannah, melainkan syurga saja.